Ramai request untuk kita shoot ball bearing. So kita akan shoot bearing size 13mm. Jadi 13mm ni satu size yang agak besar. Jadi kita akan shoot dia menggunakan compound bow ni, insya-Allah. Bismillah. Wow. Tak jangka. Saya rasa ammo tu bergerak dengan sangat-sangat laju tau. Saya tak tahu berapa kiraan FPS dia, tapi wow. So jom kita tengok hasil dia pula. So inilah hasil dia. Ni lubang. Okey, ni lubang masuk. Ni adalah lubang masuk dia. Dan ni adalah lubang keluar dia. Clean lah. Very clean. Korang nak saya buat test shoot apa pula lepas ni? Komen kat bawah.